tanah nama arwah mak, tapi emak dah bagi pada anak-anak, tapi cuma tak ada nama lagi dalam geran. Macam mana nak buat ya? Jadi untuk soalan yang macam ni, kena buat urusan pusaka puan. Walaupun mak dah bagi secara verbalnya, mungkin dah buat apa petak apa semua, ataupun mungkin dah bina rumah pun, saya galakkan untuk buat urusan pusaka tu bahagi macam mana yang telah dibagilah. Sebab kalau tak, bila contoh arwah mak meninggal, katalah puan pula meninggal lagi nanti, dia akan jadi urusan tu urusan pusaka berlapis. Bila urusan pusaka berlapis ni, dia akan melibatkan semua waris faraid. Jadi dia akan, pada saya, dia akan jadi leceh lah. Sementara anak-anak arwah ni masih hidup, uruskan segera. Sebab sebenarnya tak susah pun. Cuma nak kena ada orang lead untuk urusan ni. Mungkin boleh lantik di kalangan waris untuk proses permohonan tu.